10 toksik pembunuh dalam senyap. Bangun pagi je, kita terus guna macam-macam produk. Tapi korang tahu tak? Ada bahan toksik yang senyap-senyap ganggu hormon kita. Sebelum proceed, follow TikTok Kak Ros sebagai semangat untuk next sharing video pasal tips kesihatan. Toksik yang pertama adalah paraben. Digunakan sebagai pengawet. Paraben boleh meniru hormon estrogen dan dikaitkan dengan kanser payudara serta gangguan kesuburan. Yang kedua, phthalates. Bahan ini bantu wangian, tahan lama. Tapi ia boleh menjejaskan kesuburan lelaki dan perkembangan sistem hormon anak. Yang ketiga, triclosan. Ia boleh ganggu fungsi thyroid dan meningkatkan risiko rintangan antibiotik. Yang keempat, bisphenol A atau BPA selalu ada dalam plastik, boleh meniru hormon dan dikaitkan dengan obesiti, kanser dan masalah jantung. Yang kelima, oxybenzone. Ditemui dalam pelindung matahari atau sunscreen. Ia boleh serap ke dalam kulit dan ganggu hormon serta berisiko kepada sistem pembiakan. Yang keenam, formaldehyde. Digunakan sebagai bahan pengawet. Ia adalah karsinogen yang boleh sebabkan alahan dan kerosakan sistem hormon. Yang ketujuh, SLS atau sodium lauryl sulfate. Toksik ini buat produk berbuih best, tapi ia boleh iritasi kulit dan ganggu hormon bila terserap secara berlebihan. Yang ke-8, aluminium compounds. Biasa ditemui dalam deodorant. Aluminium boleh serap ke kulit dan dikaitkan dengan gangguan hormon dan risiko Alzheimer. Yang ke-9 adalah talcum. Talcum yang tercemar dengan asbestos boleh jadi karsinogen. Ada kajian kaitkan dengan kanser ovary dan ketidakseimbangan hormon. Yang ke-10, fragrance atau perfume. Label fragrance nampak harmless, tapi ia boleh sembunyikan beratus bahan kimia. Banyak darinya ganggu sistem endokrin. Ingat, kalau hormon huru-hara, mood, kesihatan dan masa depan turut ikut susah. Jangan tunggu sakit baru sedar. Mula buang toksik hari ini. Assalamualaikum.